Guys, sekarang ni ramai yang mula mempersoalkan kenyataan terbaru pihak polis berkaitan dua individu, Zamri Vinod dan juga Tamim Dahari. Sehingga isu ini berkembang menjadi perbahasan besar tentang keadilan persepsi, penguatkuasaan undang-undang dan sensitiviti agama dalam negara majmuk seperti Malaysia ni. Terus terang saya katakan keadaan ini nampak pelik, memang pelik. Kenapa hanya dua orang insan ini sahaja yang menjadi perhatian utama pihak polis? Pertanyaan ini sebenarnya bukan datang daripada saya seorang, ia juga datang daripada seorang mufti. Dalam video kali ini saya ingin bertanyakan perkara ini secara terbuka. Saya bukan nak menuduh sesiapa, bukan untuk mencipta persepsi baru, bukan juga untuk menambahkan lagi kepanasan isu yang sedang berlaku. Tapi saya merasakan penjelasan ini perlu, sangat-sangat perlu. Dan saya percaya bukan saya sahaja yang ingin tahu, ramai lagi rakyat Malaysia yang sedang menonton video ini juga tertanya-tanya perkara yang sama, iaitu apa sebenarnya yang berlaku sehingga dua individu ini, Zamri Vinod dan juga Tamim Dahari, menjadi fokus utama dalam usaha menyelesaikan isu yang berkaitan dengan pencerobohan tanah haram ini. Baik, kita semua tahu Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin secara terbuka mempersoalkan sikap Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail apabila tindakan undang-undang diambil terhadap penceramah bebas Zamri Vinod dan juga aktivis Tamim Dahari. Pada pandangan saya, kenyataan Mufti ini bukan datang kosong macam tu je. Ia mempunyai isi dan asas juga. Ia lahir daripada satu kebimbangan yang lebih besar, iaitu kemungkinan wujudnya persepsi bahawa penguatkuasaan undang-undang dilihat tidak seimbang apabila melibatkan isu agama. Di Malaysia, isu agama bukan sekadar isu peribadi. Ia adalah perkara yang sangat-sangat sensitif dan turut dilindungi oleh perlembagaan persekutuan, khususnya apabila menyentuh kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Namun, pada masa yang sama, negara ini juga berpegang kepada prinsip keharmonian antara kaum dan agama. Inilah realiti Malaysia, sebuah negara majmuk yang mempunyai pelbagai bangsa, pelbagai agama dan pelbagai sensitiviti. Sebab itu, setiap kenyataan yang menyentuh agama sangat mudah menjadi polemik besar dalam masyarakat. Apa yang cuba dibangkitkan oleh Mufti Perlis sebenarnya adalah soal persepsi keadilan. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, persepsi kadang-kadang lebih kuat daripada fakta. Betul tak? Jika rakyat mula melihat bahawa tindakan undang-undang lebih tegas daripada individu Muslim, tetapi tidak begitu tegas terhadap pihak yang lain, yang turut mencetuskan provokasi agama, maka perasaan tidak puas hati itu pasti akan timbul daripada mana-mana pihak. Pada pandangan saya, perkara ini tidak boleh dipandang ringanlah sebenarnya. Namun, pada masa yang sama, saya juga berpendapat kita perlu memahami kedudukan pihak polis. Polis Diraja Malaysia memikul tanggungjawab yang sangat besar untuk memastikan ketenteraman awam sentiasa terpelihara. Apabila sesuatu kenyataan berpotensi mencetuskan konflik antara agama ataupun ketegangan antara kaum, sudah tentu pihak polis akan dan perlu bertindak. Saya faham perkara itu dan saya faham, saya menghormati tanggungjawab tersebut. Tetapi pada masa yang sama, saya merasakan satu persoalan besar masih bermain dalam fikiran rakyat Malaysia. Kenapa Arun dan Raya tidak disiasat juga? Saya rasa soalan ini wajar ditanya secara terbuka. Saya tidak menuduh sesiapa, saya juga tidak membuat sebarang spekulasi ataupun kesimpulan. Saya hanya bertanya, kenapa mereka tidak juga disiasat? Jika Zamri Vinod dan juga Tamim Dahari disiasat mungkin kerana kenyataan mereka yang menyentuh sensitiviti agama, okeylah, fine. Maka pandangan saya mungkin wajarlah pihak lain juga yang terlibat dalam polemik yang sama disiasat dengan standard yang sama. Bagi saya, keadilan bukan sekadar perlu dilaksana, keadilan juga mesti dilihat sedang dilaksana. Jika penguatkuasaan undang-undang dilihat tidak seimbang, ia boleh mencetuskan krisis
kepercayaan terhadap institusi negara. Dan apabila rakyat mula hilang kepercayaan terhadap institusi negara, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya untuk masa depan negara. Namun, saya ingin tegaskan sekali lagi, saya yakin pihak polis hanya menjalankan tugas mereka. Saya ulang, polis hanya menjalankan tugas mereka sahaja. Saya faham dan saya hormat apa yang mereka lakukan. Saya respect polis Diraja Malaysia, tak ada masalah. Saya tak ada niat nak mempersoalkan integriti polis, tetapi saya ingin bertanya dengan lebih adil. Pada pandangan saya, Arun dan Raya juga perlu disiasat seperti Tamim dan juga Zamri, supaya tiada siapa yang boleh mengatakan bahawa undang-undang hanya keras terhadap satu pihak sahaja. Akhir sekali, pada pandangan saya, kita perlu kembali kepada punca sebenar kepada permasalahan ini. Dan bagi saya, punca sebenar adalah kerajaan Madani itu sendiri. Dan lebih tepat lagi adalah kepimpinan Perdana Menteri Malaysia. Saya berpendapat kerajaan terlalu slow, terlalu lambat dalam menangani isu yang melibatkan agama dan kaum. Isu seperti ini tidak boleh ditangani secara perlahan. Ia tidak boleh dibiarkan berlalutan terlalu lama. Ia juga tidak boleh sekadar diserahkan kepada pihak polis mata-mata. Rakyat memerlukan kepimpinan yang jelas. Rakyat memerlukan pendirian kerajaan yang tegas. Rakyat memerlukan jaminan bahawa keharmonian negara ini benar-benar dijaga. Tapi apabila saya lihat sekarang kerajaan seolah-olah tidak memberikan kata putus yang jelas, tiada garis panduan yang benar-benar meyakinkan, dan yang paling menyedihkan, jika benar ada pihak kerajaan yang cuba campur tangan dalam siasatan polis, maka sekiranya benar ada campur tangan pihak lain, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat membimbangkan kita semua. Saya tidak mengatakan ia berlaku, tetapi jika benar perkara itu berlaku, maka negara kita sedang bergerak ke arah yang tidak seimbang. Apabila siasatan polis dicampuri oleh kuasa politik, maka kebebasan institusi penguatkuasaan undang-undang akan terjejas. Dan apabila institusi negara mula kehilangan kebebasan, keharmonian negara juga akan mula tergugat. Saya ulang lagi sekali dengan jelas, saya hanya bertanyakan. Saya tidak menuduh sesiapa dan tidak membuat sebarang kesimpulan ataupun spekulasi. Persoalan saya ingin ajukan hanyalah, adakah wujud sebarang campur tangan daripada mana-mana pihak dalam siasatan polis terhadap kes ini? Saya percaya soalan ini wajar ditanyakan secara terbuka demi memastikan proses siasatan berjalan secara telus, adil dan bebas daripada sebarang pengaruh luar. Saya benar-benar berharap perkara ini tidak berlaku. Saya memang harap sangat, biar polis yang jalankan siasatan. Saya mahu Malaysia kekal sebagai sebuah negara adil, seimbang dan harmoni. Tetapi untuk itu berlaku, keadilan mesti dilaksanakan secara konsisten. Tak kira siapa, tak kira agama, tak kira kedudukan, tak kira mana-mana parti politik, kerana pada akhirnya sebuah negara hanya akan kuat apabila rakyatnya percaya bahawa undang-undang benar-benar adil untuk semua.